Apalah dia nak curi, dia nak rompak ke, dia nak samun ke, dia nak sakau. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Baru-baru ini kecoh di Parlimen kan, yang mana YB Ulu Langat, YB yang penuh semangat apabila menyampaikan sesuatu, penuh emosi, selalu buat bising lah di Parlimen. Saya bukan nak masuk konten politik, tetapi saya nak beritahu apabila kata-kata beliau yang cuba buat provokasi dan perli dengan mengatakan kalau janji Melayu kan, kalau sakau ke kalau apa tak apa, ambil duit pun tak apa, janji Melayu. So mungkin dia maksudnya lepas disuruh tarik balik, dia perbetulkan segelintir. Dia pertama ayat yang digunakan kali pertama itu semua asalkan Melayu, seolah-olah dia pukul rata lah semua Melayu begitu, tak kisah sakau ke, ambil duit orang ke, janji Melayu. So itu memberi sentimen yang tidak elok kepada semua, khususnya bangsa Melayu lah, bangsa dia sendiri. Saya ini menimbulkan kemarahan kepada orang lain kerana bukan semua orang yang begitu, dan ia bukan kerana bangsa, dia adalah individu. Kalau orang itu mencuri kan, kalau si Ali mencuri, dia yang mencuri, bukan bangsa Melayu yang mencuri. Kalau asing yang merompak, bukan bangsa Cina yang merompak. Kalau Mr. Siva kan memberi rasuah kan, dia yang memberi rasuah, bukan bangsa India yang memberi rasuah. So benda ni perlu semat dalam kepala anda supaya jadilah contoh sebagai anda pemimpin, jadilah contoh yang pandai menyusun kata dan menjaga sentimen-sentimen ini kan. Kalau yang salah itu target yang salah dan kesilapan dia, bukan kerana nak pukul rata bangsa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tolonglah saya minta lah YB Sani ni kawal sikit suara anda. Saya tahu tu cara anda, tetapi bukan satu contoh yang baik kerana anda dilihat sebagai seorang pemimpin dan ditonton oleh golongan-golongan remaja. Kalau mereka mengikut anda, cara anda, itulah hentapan bahasa-bahasa yang digunakan yang tak berapa sesuai pun dan mencipta satu karakter yang kasar dan keras dan bukan memberi impak ataupun benefit yang baik pada sejumlah ramai orang. Mungkin segelintir mungkin boleh jadikan itu inspirasi untuk menjadi seorang fighter, tetapi bukan cara begitu dan penggunaan ayat yang tidak sesuai. So saya harap sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin ADUN kan, ataupun di Parlimen, anda tolong tunjuk contohkan yang baik dan jagalah emosi anda tu. Takut nanti cepat sakitnya, terlalu menghentak selalu kan, jantung pam pun masih terkejut kan. So bawa-bawa bersabar, penggunaan ayat yang betul, tidak menggunakan provokasi, tidak mendatangkan kebencian, kerana apabila ramai orang yang rasa terkesan dengan kata-kata anda, saya